Kepada pemilik Kawasaki Versys 650. Sekarang ni isunya susah betul nak dapat exhaust original. Sebab kebanyakan anda yang beli second hand di kedai atau direct owner, exhaust dah tukar tu. Kalau exhaust tukar Z800 tu okey lagi, ataupun yang ni Hansom Z900, nampak? Ditambah pula ada sini silencer ke apa panggil lah, power boom ke something like that lah, yang bagi kurangkan bunyi tu. Okey. Yang ni ada peminat lah, Z900 punya exhaust, plug and play tu. Mungkin ada antara korang yang masih pakai exhaust standard tapi nak menampakkan lebih handsome. Aku ada idea, it's very simple. Korang akan kena cari exhaust yang sebenarnya bising tapi tak bising. Sebab apa? Tabung original tu kekal. Lepas tu kau buat piping sambung. Macam ni contoh kan. Contoh. Korang screenshot nampak. Handsome geng. Nampak? Screenshot dah. Okay. Tapi yang ni kelakar sikit lah. Kan? Dia agak dah cala-cala ni. Bukan stiker ni. Okay. Tapi ini exhaust bentuk Two Brothers, design Two Brothers lah, bukan original. Tapi macam mana boleh ada logo Ishimura? Tapi bukan original. So senang saja, kan? Korang tanggalkan atau korang terbalikkan. Yang ini buka, twist. Nampak? Eksklusif, lain daripada lain. Tapi yang ni sebelah kanan tak boleh. Sebab kalau kau pasang sebelah kanan, dia nampak bekas penyambung ni. So ni sebelah kiri kan. Ada ke yang nak pasang exhaust sebelah kiri? Tapi bukan motor Versys kot, motor lain. Terpulang lah. Ini sesuai untuk sebelah kiri. Okay. Kita cerita pasal exhaust standard dulu yang nak menampakkan kehandsomean nampak? Tujuh. Dah macam motor Multistrada ke. Berani. Ada dua warna ni kan. Pilih yang mana? Ada dua warna. Yang ini second hand. Aku dah pernah pakai dekat aku punya Kawasaki GPZ 1100. Korang berani? Tapi kalau korang suka bingit, bingit lah. Kalau korang tak suka bingit, so simple. Tabung asal tu kekal, kau buat piping. Ataupun yang ni. Nampak macam kenal je kan. Okay, yang ni ujung dia besar kan. Ini 51mm, ini 51, ini 61mm. Ya. Yang ini 51. So bayangkan. Screenshot kan? Screenshot. Boleh screenshot. Dah. Korang bayangkan. Tapi design ni macam pernah nampak tu. Aku cakap tu terang lah. SC Project ni design. Tapi logo tak ada kan. Nak logo ke? Laser logo. Ataupun stiker. Tapi kalau korang rasa nak pasang ni, tapi tabung asal peti bawah tu, petak tu tak ada. Ada cara kan? Ni. Masuk je. Masuk. Mungkin korang jenis kalau suka dimaki, tahan maki oleh pengguna jalan raya ataupun jiran-jiran sekeliling yang bila korang balik pukul 12 malam ke atas, pakai direct. Kalau rasa nak senyap, masuk yang ni. Sebab dua piston bunyi tak sedap kan. Dia bukan cross plane. Dia bukan macam MT-07 cross plane ataupun SYM TN500 cross plane, bunyi sedap. Ataupun Benelli TNT300, dua piston tapi bunyi sedap sebab cross plane. Ni geng, kau jangan tanya brand aku pun tak tahu brand apa ni. Dan aku pun tak tahu macam mana boleh ada dalam simpanan aku. Aku pernah pakai dekat aku punya Kawasaki GPZ 1100. Nampak? Kau pahati betul-betul. Screenshot guys, screenshot. Kau bayangkan, screenshot. Ikut lubang ni, dekat sini nanti. Sebab apa aku boleh menjadikan punca kemalangan motosikal ataupun di jalan raya exhaust ni? Sebab kau pasang exhaust ni, orang sebelah kau bila pandang, dia pandang dia tergamam bil. Lepas tu dia tak toleh ke depan. Dia asyik pandang je kalau dia nak potong kau, contoh kan, exhaust ni sebelah kanan. Dia tak pandang lain dah, dia pandang exhaust ni je. Accident. Dia tak sedar belakang, depan ke apa ke, gaung ke, kereta lain, lori ke apa, dia langgar. Sebab exhaust ni terlampau handsome. Terlampau menggoda geng. Harga kau jangan tanya kat sini geng. Aku pun rasa, kalau tak kena harga aku tak jual ni. Geng-geng retro, yang bulan 9 ni, nak pergi retro Superbike Mania, exhaust korang tak handsome. Ni. Aku rasa kalau CBR 600 tahun 97 tu ke, pakai ni geng. Tapi kalau nak pasang kat Versys, kan, tak ada masalah. Lepas tu kau pergi juga event Superbike Retro bulan 9 ni, kan. Tidak akan dihalau. Datang aja, tak ada masalah. Okey, lain apa? Kalau korang punya tabung bawah tak ada, tapi nak exhaust handsome, bunyi nak standard senyap. Ni geng. Ini bukan karat geng.
Sat lagi kalau aku buktikan yang aku polish ni hilang ni. Ini sebab dia parking terlampau lama. Ni apa tahu? Yamaha FJR 1300. 1300cc dibahagi 2, 650cc. Sesuai geng. Kau screenshot sekarang, tengok. Betapa handsome-nya dia. Ni ikut dia punya kedudukan dia. Kau screenshot sekarang. Screenshot sekarang. Exhaust sebelah kanan. Yamaha FJR. Screenshot sekarang. Cepat, cepat. Dah. Macam. Rasa nak yang lain? Ada. Okey. Yang ni Suzuki kan. Tapi susahnya tak nampak sangat. Tidak menyalahi undang-undang negara ataupun apa-apa undang-undang sekalipun tidak menghalang untuk korang pakai exhaust Suzuki pada Kawasaki. Tak ada masalah. Yang ni aku rasa dia dah korek sikit kot. Tapi aku yakin bunyi dia tak gedebuk-gedebak. Tak lawa sangat. Screenshot geng. Screenshot kau tengok panjang. Nampak. Yang ni dua exhaust ni Suzuki ni, aku rasa ni GSX 1300 ataupun GSX 1100. Ni dengan yang FJR tadi sesuai. Untuk yang suka exhaust handsome, terpacak keluar dan senyap. Dan maka tak adalah sindiran daripada jiran, kawan ataupun geng-geng bikers lain. Exhaust tak ada ke motor ni? Sebab dah ada exhaust macam ni. So mana satu korang nak? Ataupun ni. Ni kita cerita ni berfakta tu. Ni kan. Ni. Boleh nampak? Ini adalah MT-09. So yang ini nak tak nak korang kena pergi kedai exhaust kereta ke ataupun yang pakar buat exhaust. Alat energy dekat TIG MIG stainless steel tu. Potong yang ni. Potong ni, sambung bawah ni. Nampak? Sebab kat sini, nampak untuk pegang dia tu, aku dah ukur. Aku yakin boleh. Boleh pasang kat bawah ni, ada satu tempat tapak ni. Untuk pasang ikat sini. Lepas tu macam naik keluar sini. Yang masuk mencari exhaust senyap. Dah bingit telinga dah. Per. Tak payah. Aku buat sender. Yang ini sebenarnya untuk apa tau? Untuk, faham. CBR 1000 RR Honda. Diam lah. Joget lah dia. Tapi kalau korang nak pasang kat besi, pandai-pandai korang lah. Handsome dia. Kalau yang menonton TV ni, menonton live aku ni adalah pemilik CBR 600RR Korang PM aku. Barang cun. Kan? Okay? Kau nampak? Dah nak habis dah video aku ni. Tapi tak follow lagi. Kenapa tak follow? Nak kena marah? Lagu rau je. Follow lah. Belanja follow. Follow tu percuma geng. Penat aku berceloteh kat sini. Dah follow belum? Dah follow? Dah. Nantilah kita sambung lagi. Terima kasih sebab belanja follow. Okey, tersilap kata, terkasar rasa, ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.